korang, Assalamualaikum. Welcome back to my video. Get ready with me. Kita nak pergi Rosyamat, nak beli barang dan bahan lauk untuk berbuka. Apakah kita nak buat resepi Cikgu Khairul Amin hari ni? Kita stay tune dulu. Muka dah prep, kening dah buat. Kita nak simple-simple je. Kontur penting untuk double chin kita. Boleh sikit-sikit je. Ada musim hujan ni. Rumah tu hujan lah, kurang hujan. Yang pasir ni. Dia panas tengah hari, tapi tak ada hujan. Nampak pun banyak. Dagu yang licin. Kita orang kena jauh dah nampak tu. Macam parang. Sikit je. Kontur sikit. Kalau orang nampak muka kau macam jangkau macam tu terus kan. Lepas tu ambil lah blusher sikit. Kita ambil letak ke atas, bawa turun bawah. Kita tak nak skepek kat sini. Nampak merah betul. Sini je, dari sini. Tek je. Ikut kau lah. Maaflah penggunaan beras aku minta betul aku guna. Tapi aku rasa selesa je. Ya kan macam hidung sikit. Nampak kurang. Ada dekat-dekat sikit macam tu. Kita pakai bedak terus. Aku pakai ni Emina punya. Bedak Emina je. Memang mahal. Untuk daily punya kan. Kalau ada sponge. Kalau tak ada, tak tahu nak pergi kat mana. Pergi kat Iko. Lambat jual. Terus sebelah lagi. Macam tu. Ni lebihan ni dek sikit. Letak kat bawah. Kening, bentuk kening tak sama tak apa. Janji ada rupa. Sebelah kecil, sebelah besar tak apa. Orang kau nak tengok teliti macam tu. Ni kau tak ada. So, terus yang lebar sikit, korang boleh lah kemaskan bedak-bedak tadi tu. Lebihan bedak tadi tu. Ambil highlighter sikit. Letak sini je, tepi je. Hidung macam tu. Macam tu. Ada macam tak ada. Tapi sebenarnya ada. Macam tu. Arninda punya lip matte. Lepas tu aku topak dengan Anas punya lip matte. Dapatlah macam ni. Settle. Nak pakai maskara ke? Tak payahlah. Tak payah pakai maskara sebab kita nak pergi Rosyamat je. Tapi apa salahnya pakai sikit. Pakai sikit je. Ujung-ujung je. Macam tu. Dia macam ada macam tak ada. Ada macam tak ada macam tu. Mata pun macam tu. Okay, dah siap. Siap lah korang, kau tak percaya ke dah siap?
kuat nyanyi. Macam aku cakap tadi, tengah hari panas gila. Bila petang, hujan macam nak ribut. Okay, ni makeup aku after dah balik pada Rosham Mat. Ni ada macam tak ada. Tapi sebenarnya dia ada. Tengok. Dia ada korang. Kalau nak try boleh try. Kalau tak nak pun tak apa. Korang tengok sampai habis. Okay.